Okay, so apa benefit dia? Kalau macam tu, baik aku buat angsuran biasa je. Kan? Benda ni memang dah lama orang buat, dah ramai orang buat pun. Okay, so benefit dia, example, korang ada upgrade plan. So upgrade plan tu macam mana? Okay, let's say hari ni korang ambil Squire. Okay, lepas 6 bulan, 7 bulan ataupun 1 tahun macam tu korang kata, weh, aku dah power lah, aku dah tak boleh pakai Squire lah. Okay, apa korang boleh buat? Korang boleh upgrade gitar korang tu, ambil Fender. Contoh lah, kalau korang nak Fender, kalau korang nak Gibson, ambil lah Gibson. Kalau installment, korang tak boleh buat macam ni. So kalau installment, satu-satunya cara untuk korang upgrade ialah jual balik barang korang tu, dan harga dia of course akan drop at least 50%. So korang yang rugi. So list to own, kita boleh upgrade, just upgrade macam tu je. Syarat dia adalah, biasanya upgrade ni kita akan tengok lah kan. Takkan korang pakai 1 bulan, 2 bulan korang nak terus upgrade kan. Dia ada tempoh masa tertentu. Minimum 12 bulan. Thank you, my brother. Alright.